terbuka je. Dia memang dah terbuka kan tadi? Besar je sungai ni, Cem. Okey. Bapa kenapa macam ni, Bapa? Rasa tayar dia terbuka. Dah buka tayar. Okey. Landing ke, Cem? Is it a landing? Serius anda? Landing ke, Cem? Landing tu apa? Macam ni. Kapal terbang. Sudah dia terlepas. Dia nak mendarat. Mesinnya terlepas. Ha? Kau cakap dia baik. Sorry. Saya tengok kepak dia pakai gigi dia. Mana? Sekejap. Saya tengok kat manual book. Angin kuat. Ada pun. Tu, tengok kepak tu. Tak nampak. Gigi dia. Nampak? Tak nampak. Ya. Nampak? Kau tak nampak? Tak apa. Ngapi. Wah, orang untuk cross, ha? Ya, cross apa? Ya, TV. Oh, ada sekelompok rumah ni. Mama? Ending tu dia jatuh. Apa dia? Ha? Dia bawa masih. Dia masih kawal. Ha. Wah, rumah ni dekat dengan airport. Dekat rumah ni, Kak. Main dekat rumah tu kan. Rumah tu nampak je hari-hari kapal terbang landing. Macam backhoe je. Excavator tengah buat kerja. Memang bot. Macam nak landing je. Nak landing lah. Ha? Nak landing lah. Tengok. Dah dekat lah. Tak, macam mana je nak nampak, Pak? Ya ke? Cinta tengah. Tak boleh, Papa yang dulu. Last kali. Ending. Landing je. Ya, kenapa dengan ending? Landing je. Guys, tangan tu tak ada, guys. Guys, tangan tu tak ada. Landing lah. Oh, laju landing. Ah, Oh, break. Wake up. Tengok kepak dia tahan angin je. Kepak dia terbuka. Nampak tak? tak nampak. Nampak tu? Ha? Nampak tak? Kepak dia terbuka tau. Nampak? Tahan angin. Sekejap lagi susah balik. Knocking, tidur. Knocking, tidur. Alhamdulillah. Knocking, tidur. Landing di Kuching, Sarawak. Kucing Sarawak. Bukan kucing bubu tau. Kucing Sarawak. Bubu dah mati kan? Kenapa? Sebab Tuan dan puan-puan, kita dalam mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Sukacita dimaklumkan kita sampai destinasi Kucing? 16 minit lebih awal daripada waktu yang dijadualkan. wow, laju lah. Bagi tujuan keselamatan, anda dikehendaki Awal 16 berada di minit, tempat laju duduk lah tu. sehingga isyarat pasangan tali kereta dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka Alhamdulillah, komputer ya di atas. Allah. Pastikan semua barang handphone anda Alhamdulillah, selamat sampai di Kuching, Sarawak Airport. Bukan kucing Sarawak. Namanya adalah Kucing. kucing. Kucing miau. Kucing bubu. Bubu mati. Sedih. Berat. Okey guys, alhamdulillah kita dah selamat sampai di International Kuching Airport. So sekarang ni kita nak ambil kereta, van sewa. So inilah kita punya jentera. So hari ni
Dan sampai hari Sabtu kita akan drive sendiri. Sekejap kita lap sikit. So kita akan lap sikit. So kita akan naik kenderaan ni lah. So sebenarnya kawan bersama bapak mentua, mak mentua, kakak dan kakak ipar dan anak buah pun ada juga ikut. So kita tak adalah satu family dengan anak-anak gaban saja. Ni